Hi guys, welcome back to Vlog Zarid. So, korang minat tak dengan Gundam? Tahu tak Gundam? Gundam like apa, that Japanese TV show yang ceritakan pasal robot, ceritakan pasal politik angkasa, space politik lah. Aku membesar dengan cerita Gundam Seed tu. Aku first time jumpa Freedom lah, apa benda semua tu, semua aku tengok kat YouTube masa tu, zaman-zaman Gundam Info. Sekarang dah Gundam International apa benda semua kan, dekat dia punya laman YouTube tu kan. Aku layan kot. Aku first cerita Gundam yang aku tengok ialah Gundam Seed. Kemudian aku tengok Gundam 00. Aku actually baru tahu dulu masa kecil lah, aku baru tahu cerita Gundam tentang kewujudan series Gundam ni masa sekolah menengah aku rasa kot. Masa sekolah menengah tu aku baru, kawan aku cakap dia tu peminat cerita Gundam 00. Tapi aku tak tengok lagi cerita pasal apa. Dia kata cerita pasal orang tu nak tamatkan peperangan lah, apa macam tu lah. So ni cerita pasal 00. Tapi aku tak tengok lagi series tu. Aku just tahu sajalah aku wujud ada Gundam 00 tu. And then aku tengok cerita Seed, pasal aku tengok cerita Build Fighter, aku tengok cerita G00, pasal aku tengok cerita Gundam Thunderbolt. Sampailah masa ni aku tak tahu lagi pasal main timeline dia, which is apa, Universal Century kan. Dia kan ada banyak timeline kan. Gundam ni banyak timeline apa semua, bergantung pada series apa semua, dia ada timeline dia lah. So dekat sini aku baru tahu dia orang dah riliskan satu kit yang gila babeng ni lah, aku boleh kata memang gila babeng, iaitu kit Perfect Grade Unleashed. Aku panggil dia V-Gundam lah. So V-Gundam ni kalau korang nak tahu, dia adalah salah satu model kit kegemaran rakyat Jepun dekat sana. Orang Jepun sana memang minat gila dengan New Gundam ni. Yes, aku pun minat juga. Aku kan kita kan fan. Mestilah kita minat juga kan. Aku pun minat juga New Gundam ni. Tapi harga dia potong kaki bayar harga dia, macam nak jual ginjal. So aku buat keputusan untuk beli. Aku beli rank yang agak rendah sikit, tapi kira boleh kata ramai peminat jugalah, ramai yang suka kit ni, iaitu Real Grade New Gundam. Tapi aku beli yang macam second hand je lah, macam tu. Bukannya aku beli yang new kit ke apa. Aku beli kit ni dekat orang ni, cumanya kit tu dia dah siap separuh. Aku tanya apa yang separuh tu, maksudnya dah like 50% dia dah siapkan benda tu ke apa? Tak, bukan 50% dia siap. Dia just siapkan bahagian ni je. Kau nampak tak? Dia baru siap separuh je. Dia baru siap bahagian ni, dia punya waist dengan bahagian kaki. Dua ni je. Ini je yang baru siap. Yang lain semua dia tak pasang lagi. So aku pun okey lah, aku ambil lah. Aku beli dengan harga yang lagi murah daripada harga baru. Aku pun okey je, asalkan aku boleh letak dalam aku punya chef ni. Asalkan boleh letak dalam ni, okey je, jalan. Jadi dalam video kali ni aku nak tunjuk aku punya progress aku nak habiskan pasang kit ni. Sebab kit ni, benda ni sebenarnya dah lama dah dapat. Aku dah beli kat orang tu lama sangat dah. Sekarang bulan kuarter 1 2026 kan. Aku sebenarnya dah beli benda ni dekat tahun lepas lagi aku dah beli. Tapi aku sidai lama dalam beg aku tinggal lagi, biar je lah dekat situ. My bad. Minta maaf pada abang tu kalau aku tak ni lagi, tapi at least kita jagalah kan. Orang tu percaya kat kita beli. Jadi so let's go. Aku nak apa-apa pun kita tengoklah progress nanti. Aku nak tinggal pasang je ni. Sebab sekarang ni aku ada benda lain pula nak pergi. Aku nak pergi open house lah, benda semua ni. Aku ada orang ajak aku tengok cerita Mikael lah pula dah. Okay, tak apa, tu je. Okay, bye bye. Okay, so sekarang yang bahagian kaki dengan pinggang dia tu dah siap. Itu nampak aku ni, kepala aku teling macam ni weh, semata-mata nak cakap dengan korang je ni. So daripada manual ni, sekarang aku nak start dengan ni, chest unit. Dia punya dada dia dulu. Jom. Saja kita hampir mati, dan kau selamatkan aku, dan ku menyelamatkanmu. Dan sekarang aku
tahu. Cerita kita tak jauh berbeda, but ditambah the world. Sometimes I wonderful. Namun sudah bukan ku ceritakan ke anak-anakku nanti bahwa aku pernah dicintai with everything you are. For yes I am with everything you are. Wajahmu yang beragam rupa pastikan ku tak sendirian jalani derita. Kau bawakan kisahmu, aku mendengarkan. Oh kita bergantian bertukar nestapa, menawar trauma datang seadanya. Terasku terbuka, kita hampir mati, dan kau selamatkan aku, dan ku menyelamatkanmu. Dan sekarang aku tahu cerita kita tak jauh berbeda, but ditambah the world. Sometimes I wanna fall. Namun sudah bukan ku ceritakan ke anak-anakku nanti bahwa aku pernah dicintai seada-adanya. Sekurang Sekarang dah pukul 12.50. Tak, sekarang dah nak pukul 1 pagi. Dah nak pukul 1 pagi dan aku baru je siap. Ya, yang ni je. Aku baru siap main body dia. Ni main body. Tinggal sekali lah semua. Ya, aku tunjuk. So ni aku dah siap main body dia. Semua dah, ada kepala, kaki, badan apa semua aku dah siap. Ni senjata-senjata dia, ada perisai dia, ada senapang, ada bazooka. Semua bazooka dia boleh tarik tu. Bazooka dia dengan dia punya salah satu main feature dalam Neo Gundam ni yang buatkan dia popular adalah fin funnel dia. Yang ni nama dia fin funnel. Sebenarnya aku tak ni lagi ni. Kalau korang tengok betul-betul fin funnel ni, nampak dia macam ada line-line hitam sikit kan. Itu aku dah panel line kan kali hitam, bagi dia nampak lawa sikit lah, macam tu kan. Dia fin funnel ni boleh lipat. Tapi nanti aku explain dulu apa yang ada dalam feature-feature Neo Gundam ni kan. Jadi aku akan explain apa yang ada dekat dalam, apa feature yang ada kat dalam RG Neo Gundam ni. So RG Neo Gundam ni kalau korang nak tahu, kaki dia ni bila korang bengkok kaki dia tu, korang akan nampak dia ada separated part macam tu. Part yang bawah, bahagian betis bawah kaki dia tu, bila kau bengkokkan dia akan macam bergerak macam tu lah. So ada macam feature mekanik lah kat situ. Ada mechanical feature kat situ. Benda ni adalah benda yang sama juga korang jumpa dekat RG Gundam Atok. Ada video kat aku sebelum ni, aku ada tunjuk benda tu. Dia tu adalah one of the best part lah dalam RG Atok tu. Part kaki dia tu, dia pulas kaki tu, nampak dia punya internal frame tu. Itu memang orang kata memang dia orang suka gila, memang cun gila lah benda tu. So benda tu ada juga dalam ni, tapi problem dia mostly mekanik dia tu yang lain sikit lah dekat dia punya waist lah. Waist dia tu ada lock. Kalau macam dekat yang RG Atok ni, dia ada sistem yang sama juga macam tu lah, tapi yang ni punya dia ada lock. So bila korang nak lebihkan korang punya posture tu, bila korang nak posing yang extra kangkang mengangkang lebih sikit, korang boleh kekalkan kangkang tu bila korang lock benda tu lah. Aku actually masa pasang tu aku ada problem juga dengan benda ni. Pasal apa benda ni aku tak boleh nak bergerak ni, pasal dia ke bawah, lepas tu dia sangkut ni, aku tak boleh ni. Lalah sampai muncul stress mark lah dekat aku punya joint kaki tu. Aku dah cuak lah ni tu. Aku dah buka balik apa semua dah, rupanya sebab lock ni je. Itulah bila korang pasang tak tengok review tu, macam ni lah jadi dia. Tapi aku memang suka macam tu. Aku tak suka pasang yang aku tak suka tengok review dulu. Aku suka explore benda tu sendiri. Aku suka rasa dulu sendiri benda tu. Macam tu lah. Dan lagi satu, kaki dia ni full
fully articulated. Maksudnya kau boleh pusing sampai habis, sampailah hujung kaki dia tu kau boleh pusing sampai habis. Sama dengan tangan dia, kau boleh pusing sampai habis juga. Cuma masalah tangan dia tu, kalau kau perasan macam gorila sikit lah. Macam gorila sikit lah. Sebab dia punya tu sebenarnya ikutkan, aku tak tahu apa masalah bandai ni. Ramai juga builder yang cakap benda ni, kenapa RG Neo Gundam ni tangan macam gorila kan. Padahal dia tak, benda macam pelik sikit. Tapi based on for now aku tengok yang dekat PGU Neo Gundam yang baru tu, yang besar tu, dia orang kata tangan tu betul lah, dah bukan tangan gorila dah lah. Kira tangan tu dah betul ikut sama macam anime macam tu. Aku tak berapa ingat lah tangan kat anime ni. Sebab aku bukan tak tengok anime tu, aku tengok, cuma aku tak adalah aku tengok sedetail macam tu. Itu kan cerita lama juga kan. Itulah. Dan dekat bahagian tangan belah kiri dia tu, dia ada simpan beam saber tau. Dia ada simpan beam saber yang kecil tu, yang the normal beam saber ni kan. Okay, special Neo Gundam ni, kalau kita ikut law, dia ada special beam saber, which is yang ni lah. Beam saber ni dia boleh kata compare to the normal beam saber, dia adalah output yang lagi tinggi, lagi besar. So this is the special one for this Neo Gundam lah, bergantung kepada cerita lah, the original series lah. So dekat dia punya sleeve dia ni, kalau kau tarik, dia akan terkeluar macam tu. Ni salah satu gimmick lagi lah. Ni gimmick kedua tak tahu. Ni gimmick lagi, dia kau tarik dia terkeluar. So kau boleh guna dengan beam saber tu. Tapi benda ni pun agak tricky juga. Aku pun pening kat benda ni. Dan dia punya beam saber tu agak longgar sebenarnya. Aku tak tahu boleh tarik. Nak tarik tu dia punya dalam tu ada satu benda kecil, ada komponen kecil dalam tu. Benda tu longgar sangat. Bila aku tarik je, confirm benda tu tercabut punya. Lagi dia berdedah, bertergabur dalam tu. Itu masalah dia lah. Lagi satu, apa lagi yang ada kat sini, kalau tengok kat bazooka dia boleh tarik. Bazooka dia kau boleh extend kan. Sama juga macam RG Atuk pun dia boleh extend juga dia punya bazooka tu, bagi panjang sikit. Lepas tu ada dekat dia punya senapang dengan shield dia ni tak ada apa-apa gimmick sangat. Dia just sekadar senapang ni. Aku ingat senapang ni boleh tarik, sebab nampak macam dia handle macam shotgun macam tu kan. Sebab dalam cerita pun nampak benda tu bergerak. Aku ingat boleh tarik. Oh okay, tak boleh tarik. So selain tu, gimmick lain yang ada juga ialah gimmick open cockpit. Dekat tengah ni dia boleh buka cockpit dia. Selain gimmick dia ialah dekat dia punya fin funnel. Fin funnel dia ni adalah salah satu main weapon yang ada dekat dalam Neo Gundam ni lah, which is dia menunjukkan betapa specialnya Neo Gundam ni. Macam dia seorang je lah yang ada benda-benda macam ni kan. Dia punya fin funnel ni dia boleh lipat. Dia boleh lipat. Dia gunakan sesuatu teknologi yang memang ada dalam kit RG saja. Mungkin ada dalam kit RG saja, aku tak tahu. Ni aku tembak je. Yang itu Advanced MS Joint. Antara joint yang dibenci ramai oleh builder. Aku tak tahu. Bagi aku okey je. Dia is good lah, is good kan. Tapi ramai tak suka sebab benda tu perlukan tangan yang sangat-sangat lembut untuk bentukkan benda tu. Korang tak boleh keras-keras. Kalau keras-keras benda tu patah, gone. Tak boleh nak baiki lah. Ramai cakap boleh baiki, tapi memang renyah gila babeng lah. Dan cakap itu je lah masalah dia. Tapi dekat sini dia tak bagi guna. Mostly RG joint, MS joint ni dia orang banyak guna dekat full body. Tapi sekarang ni untuk Neo Gundam ni maybe dia dah kit yang baru-baru sikit, dalam release tahun bila 2000, aku tak ingat, 2000 lebih macam tu. Dah dekat-dekat 2020 aku rasa. So dia tak gunakan full body, dia gunakan dekat accessory, which is the fin funnel. Dekat situ dia lipat je lah. Alright, itu saja video kali ni. Aku just nak tunjuk progress aku pasang benda ni. Minta maaf aku tak tunjuk sangat macam mana progress aku pasang tadi tu, sebab aku banyak hal juga hari ni. Aku sekadar tunjuk, terangkan kat korang je lah macam mana apa yang ada dekat dalam Neo Gundam ni lah. Itu je lah aku nak tunjuk. Okay, anyway, kita jumpa dekat video yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Bye bye.